idaman penuntut malam ni muka surat 52 baris yang atas sekali. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, sah sembahyang tunai dengan niat qada. Demikian juga sebaliknya, yakni sah sembahyang qada dengan niat adaan itu tunailah dengan sebab ada uzur, seperti disengkanya waktu sudah habis dengan sebab cuaca mendung dan sebagainya lain pada mendung lah. Dia pun niat qada, tiba-tiba sudah semayang nyata, yang ini terbukti waktu masih ada lagi, ataupun disengkanya waktu masih ada, dia pun niat adaan, yakni tunai, tiba-tiba lepas semayang nyata waktu sudah habis. Kedua-dua masalah ini semayangnya sah. Baik, kita sambung lagi tentang niat semayang. Orang yang salah niat tunai dia pergi niat qada, orang yang salah niat qada dia pergi niat tunai, sah belaka. Contohnya, dia ingat waktu zuhur, waktu maghrib sudah habis. Waktu asar senang. Dia ingat waktu asar sudah habis, garik dah, dia tak semayang asar lagi. Dia pun semayang asar. Allah, aku semayang fardu asar qada. Pasal dia ingat garik dah, faham tak lagi? Sebab cuaca mendung, gelap dah. Matahari terlindung. Dia ingat malang dah. Dia pun semayang maghrib, semayang asar, niat qada, faham tak ni? Allah, aku semayang fardu asar qada. Habis semayang, tengok dak garik pun lagi. Faham? Mana dalam waktu asar lagi. Jadi dia pergi niat qada, sah. Itu ni di khabar kita ni bukan ni nak suruh kita niat salah. Lain kali kalau tersalah, senang belajar dah. Tak? Lain kali kan kadang-kadang ada hari kita salah. Tak? Bila kita belajar ni tak ada salah. Lama tak dengar bab ni ada salah pula. Tak? Ada gitu. Yang kedua, kita pergi niat tunai padahal habis dah. Yang kedua pula, dia salah pergi niat tunai. Dia ingatkan asar ada lagi, padahal garik dah. Faham tak lagi? Dia pun Allah, aku sembahyang fardu asar tunai. Okey? Rupanya garik lama. Dalam mana patutnya niat qada, dia pergi niat tunai, sah juga. Faham tak lagi? Dua-dua ni ada uzur. Uzur dia apa? Tersalah. Okey? Dia ibadat kita ni ada yang tersalah sah, ada yang tersalah tak sah. Faham ni? Bukan semua salah sah belaka. Ada yang tersalah tidak sah. Contoh tersalah tidak sah, bayar zakat. Kita ingat ke orang miskin? Faham tak lagi? Kita pun beri zakat kan? Orang miskin. Kita nak cari orang miskin seorang, nak beri zakat 1000 biti. Nak perniagaan kita, faham tak lagi? Kita tengok tepi jalan ada orang miskin seorang, kita beri 1000. Bayar zakat. Rupa-rupanya syok baru kita tahu dia orang kaya. Tersalah tak tu? Tersalah. Kena bayar mula zakat. Tak sah tu. Begitu. Dah kita nak tahu sah tak sah tu, belajar lah. Orang ngajar, mari dengar. Tu je lah. Faham tak lagi? Macam hal-hal jabat kita kok. Mesti kita kena belajar dengan orang-orang tahu dah. Tak? Urusan pejabat kita, urusan kedai kita dah. Kena belajar mau. Jadi hak ni tak apa. Kerana apa? Kerana solat itu tidak ada masyaqqah apa-apa, tidak mudarat apa-apa. Dia ingat ke habis dah waktu, dia niat qada, padahal waktu ada lagi. Hukumnya sah. Dia ingat waktu ada lagi, dia pergi niat tunai, padahal patutnya qada, maka sah belaka. Okey? Atau tiada uzur tetapi dia kosakkan maknanya yang pada lurah pada bahasa sah juga sembahyangnya seorang, maka sekiranya tiada uzur dan tidak kosak maknanya niat pada lurah bahasa, nescaya tidak sah sembahyangnya kerana mempermain-mainkan akan ibadat. Apa maknanya? Maknanya hak tadi dia kata sah tadi tersalah.
Dia ingat ke tunai, dia pergi niat qada. Dia ingat ke qada, pergi niat tunai. Tersalah. Ada pun sengaja, tak sah. Jadi mempermain-mainkan ibadah. Nah, mula dia niat dah. Faham tak lagi? Niat semayang. Nabi kata, innamal a'malu bin niat. Segala amalan itu sah dengan niat. Dia pun niat lah. Sahaja aku semayang fardu asar. Niat. Kemudian tunai ke qada. Nabi tambah pula dalam hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau dia niat qada lah qada. Kalau dia niat tunai lah tunai. Faham? Kalau dia niat duha jadi duha. Kalau dia niat isya jadi isya. Nah, dia pergi sengaja pergi putar. Nah, dia tahu dah niat dia sembahyang tunai. Saja je nak niat qada. Dia tahu dah sembahyang tu qada. Saja nak pergi niat tunai, maka rosak sembahyang. Faham? Ni pun ijtihad ulama. Ada tak kata sah juga? Ada juga kata sah. Pandangan ni hak asah saja. Mana yang lebih sahih. Okey? Kemudian yang kedua lah. Jika sembahyang itu sembahyang sunat yang mempunyai waktu seperti sunat qabliyah dan ba'diyah. Dan mempunyai sebab seperti sembahyang mita ujang dan sembahyang gerhana. Wajib ada padanya niat dua perkara saja. Iaitu pertama qasad, iaitu aku sembahyang. Kedua ta'yin, menentukan, ingat dalam hati, mengerjakan sembahyang qabliyah atau seumpamanya. Tidak wajib ta'arud, tidak sebut, tidak wajib ta'arud sunat, tidak wajib datangkan sunat. Apa maknanya? Kalau sembahyang sunat yang ada waktu, contoh sunat qabliyah dan ba'diyah. Selalu kita dengar sunat qabliyah. Qabliyah ni bahasa Arab, bahasa Melayu sebelum. Ba'diyah bahasa Arab, bahasa Melayu selepas. Nah, daripada kata al-qablu wal ba'du. Nah, diletakkan tu marbutah yang dibangsakan kepada sebelum. Ba'diyah yang dibangsakan kepada selepas. Dah. Jadi kalau kita nak semayang sunat sebelum, kita takbirlah Allah, aku semayang sunat sebelum zuhur. Kita nak semayang lepas, aku semayang sunat selepas zuhur. Nak kata ba'diyah boleh, nak kata selepas boleh. Nak kata qabliyah boleh, nak kata sebelum boleh. Faham? Nak buat Arab boleh, Melayu boleh. Kerana dia bukan bacaan dalam semayang. Dia dalam hati saja. Adapun bacaan dalam semayang, daripada takbir sampai ke salam, mesti bahasa Arab. Faham lagi? Kerana apa? Kerana sahabat-sahabat Nabi yang tidak Arab, ada orang Iran, ada orang sampai utara Iran, sampai kepada Bukhara, mereka ada bahasa mereka sendiri. Tapi tak ada datang dalam hadis, mereka semayang, baca bahasa mereka, semuanya baca bahasa Arab. Maka ulama fiqh pun kata, mesti berbahasa Arab dari takbir sampai ke salam. Faham? Sama macam akad nikah lah. Aku nikahkan akan dikau. Kalau aku tu Arab kata benda. Ana, engkau, anta. Sama tak makna? Tak ada berubah. Bila tidak berubah, sah nikah. Faham? Ana nikahkan akan anta. Sah. Faham tak lagi? Kerana ana saya itulah. Awak lagi. Nah, macam dalam sembahyang, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Sahaja hamba sah tak? Sahaja ana solat fardu zuhur sah tak? Sahaja ai solat fardu zuhur sah. Menunjukkan kita. Nah, ulama hanya buat dan bermula contoh niat. Bukan niat mesti gitu. Contoh niat. Batu contoh kitab ni lain sikit. Contoh kitab ni ada lebih sikit. Contoh kitab ni kurang sikit kalimahnya. Contoh. Dah. Semayang gerhana dia ada dua. Gerhana bulan malam, gerhana siang matahari. Jadi kalau kita semayang gerhana, aku semayang sunat gerhana matahari. Itu lebih elok. Aku semayang sunat gerhana bulan. Okey? Semayang sunat tu wajib tak sebut? Tidak wajib. Kalau semayang fardu wajib sebut. Itu yang yang sahih dalam mazhab.
Sahaja aku semayang fardu zuhur, wajib sebut. Tapi kalau tidak fardu, sunat zuhur, sunat kita sebut. Faham? Kalau kita tak mau sebut sunat zuhur, kita kata sahaja aku semayang qabliyah zuhur, 2 rakaat. Okey. 2 rakaat tu wajib ke tak? Tak wajib. Tunai tak wajib. Qadha pun tidak wajib. Menghadap kiblat tidak wajib. Faham? Yang wajib aku semayang tadi fardu maghrib. Makmum sunat dalam takbir. Adapun semayang jemaah wajib dalam takbir. Maknanya lepas takbir baru kita niat makmum semayang gaib tadi sah. Faham lagi? Jika semayang itu semayang sunat mutlak, sunat sahaja, tak ada apa-apa waktu, memadai qasak sahaja, ingat mengerjakan semayang, tiada ta'arud, tak ada yang sebut fardu, dan tiada ta'yin, tiada menentukan sebab atau waktu. Kedua, qiyam. Okey. Habis dah yang pertama iaitu niat. Maka yang kedua pula. Ingat dah, kalau orang tanya kita apa makna solat, kita jawab dengan hadis Nabi. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu yang datang dalam hadis. Arti semayang beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahkan dengan salam. Itu jawapan yang paling tepat. Okey? Dan kenapa orang panggil sembahyang? Short form daripada sembah yang Maha Esa. Dan sembah-sembah ni bukan berhala ke? Bukan. Sembah berhala tu orang kafir. Kita orang Islam sembah Allah. Nampak? Nabi-nabi datang pada umat, dia kata mana? Ubudullah. Ubudullah tu apa kalau terjemah? Sembahlah kamu akan Allah. Datang orang kafir mereka suruh sembah berhala. Nampak? Okey? Jadi kita sembah yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Allah. Nama bagi zat yang wajib ada, yang ketunggalan dengan sifatnya, dengan zatnya, dengan apa-anya. Nampak? Jadi dalam 13 rukun semayang ada 2 rukun qalbi, jenis hati. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Faham lagi? Yang lain tu rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qauli, rukun perbuatan. Rukun qauli, rukun bercakap. Seperti bercakap, baca takbir. Kan bercakap Allahu Akbar, melafazkan. Ni yang kedua pula, iaitu qiyam. Yakni itu bahasa Arab. Kaji kita dengar orang lagi tak tahu. Yakni. Yakni betul. Yakni itu fi'il mudhari'. Nampak? Daripada ana yakni. Okey? Terjemah Melayu, yang mendakilah oleh dia akan maknanya. Itu gitu. Menghendakilah oleh pengarang yang menulis qiyam tadi akan maknanya iaitu berdiri. Jadi kalau keduanya qiyam yakni berdiri, kedua daripada rukun semayang ialah qiyam, yakni menghendakilah oleh pengarang akan makna qiyam di sini ialah makna berdiri. Itu makna yakni. Faham? Takut orang tanya kita kan, kalau boleh jawab kita. Mau dia duduk hebat kan, duduk gambar kitab mau dalam Facebook, yakni kenapa? Tengok tubik tahi kita nak jawab. Faham? Yakni maknanya menghendakilah oleh orang yang menulis perkataan tadi akan maksud seperti ini. Itu yakni. Okey? Bahasa Arab. Yakni berdiri. Berdiri betul. Kalau pada lughah Arab, qiyam makna berdiri. Tapi kalau qiyam dalam bab ilmu agama, qiyam dalam bab istilah syarak, qiyam dalam fiqh semayang, bermakna berdiri itu. Jadi berdiri ada 2. Berdiri tak betul, berdiri itu. Berdirilah guna-guna puasa berdiri, itu qiyam fil lughah. Faham lagi? Berdiri pada makna bahasa Arab je. Tapi kalau dalam rukun semayang, berdiri yang tegak. Nampak? Qumu lillahi qanitin, berdiri tegaklah kamu, bertaat kamu kepada Allah. Sebab itulah hari kiamat dipanggil hari yaumul kiamah. Faham? Yaumu tu hari.
Kan qiyamah tu daripada perkataan qiyam. Qiyam hak rukun sembahyang ni lah. Kan? Rukun sembahyang kan? Niat, qiyam, takbiratul ihram, Fatihah. Qiyam tu berdiri. Dari kalau madhinya qama yaqumu qiyamun. Qama Zaidun. Nampak adanya qiyam pendirian itu berlaku pada si Zaid. Okey? Tambah dengan ta marbutah qiyamah. Makna hari kiamat tu hari berdiri. Bapa dipanggil kiamat hari berdiri? Kerana semua kena berdiri di hadapan Allah, tak boleh duduk. Faham? Sampai dibicarakan satu demi satu, seorang demi seorang. Masa mana berdiri? Terbit daripada kubur. Terbit, berdiri. Tak pernah duduk belaka. Berdiri lah. Macam hakim kan? Hakim masuk, tengok dari mahkamah. Berdiri tak? Berdiri. Tapi itu boleh duduk. Tong dia katak tukur tu, kita pun duduk ramai-ramai. Faham? Dia pun cara duduk kita tengok. Keputusan tidak bersalah. Tong katak. Kita boleh banyak gitu kes rasuah apa bebas. Jangan politik. Katak tu kita pun bangun balik biar. Hak ni berdiri ni Allah nak menjatuhkan hukum. Dah rasa lama mana? Biar tinggal pekoh kejap. Rasa sekadar mana dah keadaan amalan kita. Kalau amalan kita banyak, kita rasa sekejap. Amalan kita tak ada, kita rasa lama. Ambo boleh rasa lain-lain ke? Boleh. Tak usah kata hari kiamat. Dalam dunia rasa lain dah. Dulu kita masa budak-budak, kita berasa daripada pagi nak sampai ke garik lama tak? Learning? Kejap je tak? Pasal kita umur 30 dah. Umur 80 hari. Kejap berasa 2 jam garik dah. 2 jam garik dah. Tapi ada orang berasa lama. Tahu tak? Orang benda berasa lama sehari. Walaupun dia tua. Banduang tak berasa 24 jam sehari. 24 jam macam 20 tahun. Dari pagi nak sampai ke tidur lamanya duduklah jari besi tu. Faham? Dia berasa lama. Yang kedua, orang yang berasa lama, orang nak nikah. Padahal minggu depan tu berasa macam 10 tahun lagi. Dodang. Boleh tak macam mana pun. Jadi berdirilah kita, berdiri betul. Bagi mereka yang boleh berdiri. Sebab tu bila Nabi suruh kita buat ibadat, buat sesuatu hukum, perintah, sekadar mana boleh je. Iza amartukum bisyai' fa'tuhu mastata'tum. Kalau aku suruh melakukan sesuatu tugas, maka lakukanlah sekadar yang kamu boleh buat. Jadi kalau kita boleh berdiri, wajib berdiri. Mana dalil wajib berdiri? Dalam Quran. Wa qumu lillah. Hendaklah kamu berdiri tegak semayang kepada Allah. Mana dalam hadis pula? Salli qa'ima. Wajib musmayang berdiri. Salli itu ialah suruh. Hendaklah kamu semayang. Atau aku suruh kamu semayang. Faham? Kalau kita mengaji usul fiqh, bila datang fi'il amar, ada suruhan. Al-aslu fil amri yufidul wujuba. Kalau fi'il amar, dia akan membawa makna wajib dulu. Makna sunat kemudian. Jadi bila kata salli, hendaklah kamu sembahyang, wajib qaimah berdiri. Kita pun wajib sembahyang berdiri. Daripada budak-budak kita sembahyang sampai learning berdiri. Betul tak? Ni satu hadis. Tu panggil orang dengar kata. Nampak? Daripada budak-budak itu kita dengar orang kata sembahyang berdiri, sampai ketua kita sembahyang berdiri. Nampak? Ni panggil orang patuh. Tapi kalau orang jenis degil, muak mari hadis je tak dia apa. Kita kampung gini, dia lipat ke tu. Kita kata gini, kau ni pula. Faham? Nanti biarlah kita ni jadi orang yang cerdik. Orang cerdik orang mana? Orang PhD. Bukan. Satu kalimah je dia dengar dah. Nampak? Waktu kata pepatah Arab, yudriku zakiyu walau bi kalimatin wahidatin. Faham? Orang yang bijak, dia akan dengar kata walaupun dengan teguran satu patah sahaja.
Wala yudrikuhul ghabiyyu walau tuliyat alaihi Taurat wal Injil. Tapi hak natang bengong, hak bahasa bodoh, dia tak akan berubah walaupun membaca khatam depan muka dia kitab Taurat dan kitab Injil. Ngaji kitab Taurat membaca depan muka dia, ia sping lagi. Faham? Tapi kalau orang bijak, satu hadis je kita dengar, wajib sembahyang berdiri, betul tak? Dari budak-budak sampai ke mati kita sembahyang berdiri. Nah, kerana apa? Kerana qaimah itu hal keadaan kita. Keadaan kita masa kita nak sembahyang itu, keadaan kita tu sihat ke uzur? Masa nak sembahyang tadi sihat ke uzur? Sihat. Salli qaimah. Sembahyanglah. Qaimah tu baca nasab. Asal qaimun hala kaunihi, hal keadaan diri kamu pada ketika itu qaimah, yang sedang berdiri. Jadi keadaan orang yang sihat tadi wajib sembahyang berdiri. Tiba-tiba kaki orang qamat Isya, kita mari sakit kaki tak boleh nak berdiri. Faham? Fa illam tastati, maka jika nak sembahyang tiba-tiba mula larat nak berdiri, faham? Fa qaida, maka sembahyang duduk. Itu agama. Agama ni mudah, tidak payah. Nah, kalau payah 50 waktu sehari semalam kita sembahyang. Nah, jangan 5 waktu je. Daripada 50 kurang jadi 5. Dalam 5 pun Nabi Musa tanya Nabi Muhammad, nampak? Apa yang Allah wajibkan banyak mana? Sembahyang umatmu lagi. Kata Rasulullah, khamsu salawatin, nampak, wajibun fi kulli yaum ala ummati. 5 waktu saja sehari semalam wajib atas umat aku buat. Faham tak lagi? Nabi Musa kata gua ni, inna ummataka la yaqdiruna ala khamsi salawat fi kulli yaum. Umatmu lagi darak juga walaupun 5. Faham? Nabi Musa kenal bila kita orang Gadang Baru? Tak, saya kenal mana kita orang Bukit Raya, orang Pelak. Dia boleh tahu? Sebab dia Nabi, bukan YB. Dia Nabi, kalau YB tak tahu. YB ni wakil bagi rakyat. Nabi wakil Allah. Allah beri wahyu kepada dia, nak khabar dak gerak juga umat Muhammad ni. Tengok ni 5 waktu pun ada hak boleh 3. Ada hak lepas garis saja ada. 4 pagi dak mayang garis saja. Dengan menegakkan belakangnya meskipun bersandar. Dengar baik-baik. Semayang fardu, semayang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, semayang Jumaat, wajib berdiri. Laki-laki dan perempuan. Fa illam tastati, tapi kalau mudak gerak berdiri, boleh semayang duduk. Itu untuk semayang fardu. Ada pun semayang sunat, kita ada bebas memilih. Mukhayyarun, kita boleh pilih. Kayak gini lepas semayang Isya, kan ada semayang sunat Ba'diyah Isya, betul tak? Ba'diyah Isya kayak gini mu boleh pilih, nak bangun berdiri boleh, nak duduk boleh. Sekarang nak semayang witir belum tidur, duduk boleh, berdiri boleh. Tengah malam semayang tajuk, duduk boleh, berdiri boleh. Walaupun gagah boleh akak wik tubuh kata macam aku. Tak ada masalah, boleh pilih. Yang tak boleh pilih, semayang fardu wajib berdiri. Ingat tu, kalau semayang sunat, gomor duduk pun tak apa. Faham? Semua sepakat ulama, siapa semayang sunat, dia gagah, dia hebat, dia sihat, dia boleh berdiri, saja nak semayang duduk, boleh. Cuma kalau dia sihat, saja semayang duduk, Nabi kata salatul qaid nisbu ajril qaim. Orang yang semayang duduk, separuh je pahala kalau dia berdiri. Bila? Kalau dia sihat. Kalau dia sakit, pahala penuh. Okey? Dengan menegakkan belakangnya, belakang ni tegak, belakang kita ni. Meskipun bersandar kepada dinding. Kalau dia sandar di dinding, jadi tegak. Kalau tak ada dinding, jadi bokok. Hukumnya dia pun sandar dengan dinding, jadi tegak. Sah semayang dia. Dia gitu. Sekiranya seorang berdiri dengan keadaan membongkok, hampir macam orang rokok, padahal dia boleh berdiri betul, tiadalah dinamakan berdiri dan tidak sah semayangnya. Baik, kalau orang tanya setakat mana diri tegak yang wajib, kata ulama fiqh gini, kalau dia bokok sedikit sah lagi,
Dia boleh berdiri tegak. Cuma dia malas dia tegak, dia buat bokok sikit. Faham? Kalau dekat hala ke rokok, tidak sah. Kalau jauh hari nak nama rokok, sah. Tapi makruh. Kenapa? Kerana dia sengaja tidak berdiri tegak. Lok bokok je. Nah, buat dok je. Tapi dok separuh rokok. Kalau separuh rokok, dekat hala ke rokok, tidak sah. Sebaliknya jika dia memang bongkok, dengan sebab tua, atau sebagainya, wajiblah dia berdiri seperti itu. Dan ketika rokok tambah bongkok lagi. Kalau dia memang bongkok dah, maka wajib dia gitu, berdiri dia kiam dah bagi dia. Faham lagi? Sah. Okey? Dia memang bongkok gitu dah. Nah, pergi semayang pun bokok gitu, pergi beli roti canai bokok gitu, pergi ambil bering pun bokok gitu. Gitu sama. Maka bokok tu dikira kiam bagi dia. Dah bokok buat mana? Turun lagi. Sebab ada orang kan bokok belakang. Sengaja sebab tua. Sebab tua tak mesti bokok. Faham? Tapi sebahagian orang yang tua bokok. Ada. Ramai dah hak tua bokok? Tidak ramai. Kalau kira persen lebih kurang 10%. Kerana orang tua biasanya tegak juga. Cuma jalan tak tegak. Tapi ada sedikit orang tua dia akan bokok. Yang teruk lagi bokok gitu. Bokok 3 dia panggil. Dan naik kebayang. Kalau tidak sebab sakit, sebab dia. Terengganu ramai bokok sebab dia. Jangan. Sebab duduk yang berokok. Sekiranya dia lemah daripada berdiri, tak boleh berdiri, hendaklah dia semayang duduk. Bagaimana cara yang boleh? Duduk secara iftirash lebih baik daripada duduk secara tawarruk. Baik. Kalau kita tak boleh semayang berdiri, faham? Boleh semayang duduk. Faham lagi? Duduk lagu mana? Ikut pandai Batulah kitab-kitab fiqh. Duduklah bagaimana cara yang kamu suka. Gitu. Faham lagi? Dah ulama buat contoh, ada 4 jenis duduk. Duduk ada iftirash macam tayak awal, duduk tawarruk macam tayak akhir, duduk tarabuk bersila, dan duduk belunjuk kaki macam orang sakit. Duduk belunjuk kaki gitu. 4 jenis duduk tu masyhur disebut contoh duduk untuk orang yang uzur berdiri. Dah mana paling afdal dalam kitab-kitab ulama, hak comel kali kalau semayang duduk iftirash. Iftirash gua mana? Macam tayak awal. Punggung letak atas tapak kaki kiri, lipatkan tumit, kaki kanan tegak begitu. Paling comel. Kita tak boleh nak duduk berlipat gitu, buka gitu. Tak boleh nak duduk atas tapak kaki kiri, kerana atas tumit kaki kiri ada bisuk. Duduk tawarruk. Tak ada masalah. Sila ke mana? Sila macam orang nak tu, nak akad nikah. Orang nak akad nikah tu, sah duduk je. Sah, tu tarabuk dia bagi. Duduk bersila. Duduk dah boleh nak sila, dah boleh nak kulung kaki, dah boleh nak lipat ni. Duduk belunjuk. Maknanya agama ni mudah. Yang payah dunia. Betul tak? Kita mudah tak nak dapat gaji bulan-bulan? Mudah. 1,000 dah. Kita nak dapat 1,000 sebulan mudah. Mudah tak? 100,000? Payah. Betul tak? Kita nak pakai kereta Exia mudah. Mudah je. Ditulis dah di tiang api tu. Exia baru. Tak payah deposit. 395 sebulan. Faham lagi? Gaji kita 1,000. Boleh bayar. Tapi nak pakai Lamborghini Aventador 4 juta sutik, payah. Yang mudah akhirat. Betul tak? Dalil mudah akhirat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak suruhmu mudah je, tak mau suruhmu payah. Faham lagi? Mu je buat payah pergi cari dunia. Faham? Tinggal kapur, tinggal lamang, tinggal batuk, tinggal anak dara, apa mengembara, mengantau di bumi orang. Nak carinya dunia.
20 tahun tinggal Terengganu, duduk KL. Buat balik maybe. Faham? Nah. Bukan sudah mati balik. Jadi kalau akhirat mudah. Dia betul tak? Akhirat mudah kan? Sekira dia ada lemah juga duduk, tidak boleh duduk, hendaklah dia semayang berbaring. Dan jika lemah daripada berbaring, hendaklah dia semayang terlentang. Ditinggikan kepala daripada badan dengan diletak bantal supaya ada menghadap kiblat. Dan cara semayangnya pakai isyarat sahaja. Apa makna isyarat? Menggerak-gerakkan anggota badan sedikit dengan kepala pada rakaat dan sujud. Dan dijadikan isyarat pada rakaat kurang daripada sujud. Mana pergerakan rakaat sedikit, pergerakan sujud lebih sedikit. Jika tidak boleh juga, hendaklah dia semayang pakai isyarat dengan kelopak matanya. Ketika itu, ketika dok tidak ada lagi beza antara isyarat kepada rakaat dengan isyarat kepada sujud. Dan jika tidak boleh juga, wajib dilakukan segala perbuatannya dan bacaan semayangnya di dalam hatinya. Baik. Apa makna dia? Kalau kita tak boleh nak duduk, duduk pun tak boleh juga. Berbaring. Berbaring tu maksud guana macam mayat dalam kubur. Faham? Kepala belah ni, tu kiri ni atas latak, kanan kita atas langit. Faham lagi? Okey? Ngadap ke kiblat. Kalau boleh, kalau tak boleh juga, kepala ke belakang kiblat, kaki ke kiblat. Letak batal bawah kepala. Batal spang boleh, bulu asa pun boleh. Faham? Batal apa pun boleh. Tinggikan kepala, buahnya pun boleh. Okey? Jadi gini ya, tidur ngadap kiblat. Mayang kau ni. Allahu Akbar. Faham? Rakaat Allahu Akbar. Sikit Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni. Allahu Akbar. Naik rakaat kedua. Allahu Akbar. Bismillah. Tak boleh nak gerak kepala. Kerah ketung gitu. Nampak? Seming belaka ni. Bini lenyek ke kereta giling. Seming semua. Lagi dah nak delete gambar janda dalam telefon, mau kena. Seming terus ni. Ujung kepala apa kaki tak gerak. Tak gerak tak apa lah. Boleh gerak kelopak mata boleh. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim mulut. Mulut pun tak boleh gerak. Jahit habis ni masuk dalam poket rezek. Berambun nerak. Acur mulut ni. Tak payah baca dah lah. Baca dalam hati. Bismillah. Dalam hati ni baca Fatihah. Dalam hati ni baca takbir, tasbih rakaat. Dalam hati sami Allah liman hamidah. Habis 4 rakaat 4. Kalau 3 wajib buat 3. Kalau subuh wajib buat 2. Faham? Terletang gitu pun tak gerak nak semayang. Tutup dengan kain putih. Baca Yasin lah senang. Nampak tak? Hidup tak guna dah. Dapat tidur gitu pun tak boleh gerak mayang. Awak mahal ke gas ya hidup. Baik matilah mu. Orang yang mengerjakan semayang bagaimana yang tersebut ini tidak wajib qada bila dia baik dari sakitnya kelak. Bila dia sihat, dah wajib dah semayang diri qada. Pendek kata, hukum wajib semayang atas orang itu tidak gugur selagi ingatan masih ada. Selagi tidak hilang ingatan, kalau koma, tidak lagi wajib semayang. Kalau pesang, tak wajib semayang. Otak rosak dah, tak wajib semayang. Nyanyak, tak wajib semayang. Otak tak ada. Aksiden otak tu bik. Kosong dalam ni. Faham? Tak ada nak mikir ke mana? Faham? Otak tu bik. Tidak wajib semayang. Selama ingat, wajib semayang. Faham lagi? Ayah kita nyanyak dah. Kadang-kadang semayang 3 rakaat. Isa kadang semayang 4. Soh belaka. Kenapa? Qada tu dia boleh. Yang comel sempurna tamam ni daripada kita yang sempurna yang sehat. Orang sakit qada sakit. Jadi sebab apa kita boleh semayang duduk? Kalau berdiri mabuk, pening kepala, boleh semayang duduk. Kalau berdiri
tubik darah, kot hidung, boleh semayang duduk. Kalau berdiri, nitik air kecing, duduk air kecing tak tubik, boleh semayang duduk. Kalau diri, tubik tahi, buasir. Kalau duduk, tak tubik tahi, semayang duduk. Kalau berdiri, jatuh dalam laut, pasal semayang tengah laut, candak. Kalau duduk, tak jatuh. Diri jatuh. Jatuh biasa mampu. Lagi air dalam gitu. Bukan air 3 kaki. Jadi, tidak mudaratkan nyawa. Diri jatuh dalam laut, diri jatuh dalam sungai, diri jatuh dalam lombok, semayang duduk. Faham? Atau ada musuh. Musuh tu nak tembak kita. Dia nak panah kita. Tunggu kita berdiri je. Kita hak bodoh ni tak ngaji. Sampai masa luhur diri juga. Allah bawa tembak. Faham? Jadi kita semayang duduk alik batu. So, kerana menyelamatkannya nyawa. Ketiga, takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab 20 soalan, saya diwakili oleh pihak Masjid Jami' Pengadang Baru melancarkan kutipan derma untuk tabung pengurusan Ma'had Tahfiz Bushra Masjid Pengadang Baru di depan kita ini. Sila bangun petugas daripada kalangan pelajar Tahfiz Bushra untuk membuat pungutan sumbangan. Petugas daripada kalangan pelajar-pelajar tadi menggunakan beg karung berwarna hijau, ada logo masjid seperti ini. Sila bangun sekarang pelajar-pelajar Tahfiz Bushra untuk buat kutipan derma dari hadirin dan hadirat. Bagi yang nak beri sumbangan kepada akaun bank masjid melalui online 13053010026444 atas nama Tetuan Ma'had Tahfiz Al-Bushra, dan yang nak tolong bayar bil elektrik nombor TMB 2207 26997406. Pelan-pelan kutip. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan orang yang bertanya. Soalan yang pertama,
Dalam perjalanan safar berhenti solat jemaah di RNR dan saya niat solat asar tamam 4 rakaat dan imam niat qasar. Bila imam beri salam di rakaat kedua, saya pun salam. Soalan saya, adakah solat sah? Sebab saya niat 4 tapi buat 2 rakaat. Kalau kita semayang 4 rakaat, semayang yang boleh dibuat 2, boleh dibuat 4. Kemudian kita buat 2 walaupun berniat 4. Ada padanya perselisihan di kalangan ulama. Pendapat yang pertama tidak sah kalau sengaja kita berniat 4 rakaat. Pendapat yang kedua sah kerana solat yang kita kerjakan itu sah dikerjakan 4, sah dikerjakan 2 rakaat. Okey? Soalan yang kedua. Apakah amalan dan adab berdoa? Abdul tak kalau doa pakai tag, sebab susah nak hayati pakai tag. Tapi bila doa sendiri tu kurang pandai nak buat ayat sendiri. Baik. Dia kata kalau kita nak berdoa, apakah adab-adab yang penting? Banyak sangat. Yang sunat dan yang wajib. Sebut yang wajib ialah. Yang pertama adalah kita ikhlas dalam berdoa. Yang kedua Nabi kata jangan doa benda yang haram. Dan yang ketiga makan makanan yang halal. Okey? Nampak? Okey? Ikhlas. Kemudian doa jangan yang haram. Dan yang ketiga, jaga makan minum kita. Jangan ada makan harta haram. Okey? Yang lain tu sunat dah. Mengambil wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat. Itu sunat. Okey? Kemudian dia kata pula, kalau kita pakai tag, doa pakai baca, tak khusyuk. Kalau hafal, khusyuk. Dah ikut pandamu lah. Semuanya dibenarkan syarak. Mu nak hafal lah. Tapi dia kata tak boleh hafal banyak. Boleh hafal sikit saja. Dah kalau tak boleh hafal banyak, baca sikit dah. Kalau baca teks, dia boleh baca banyak. Dia gini, kalau keperluan, kita tak hafal lagi, kita baca yang bertulis. Kan mudah hidup ni. Tak usah nak buat payah. Faham? Dua-dua boleh berlaku. Bagaimana kita nak tampal stiker kalimah Allah ayat suci Quran di dekat ke akuarium ikan. Kata ulama, kalau kita nak letakkan ayat Quran, nama-nama Allah, nama Nabi pada satu tempat, hendaklah kita jaga, jangan letak pada tempat yang nampak merendah-rendahkan akan ayat-ayat dan nama Allah tadi. Kalau tidak nampak merendahkan, tak ada masalah. Contohnya kalau dinding rumah kita, kita letak tinggi. Bismillah kita letak tinggi contoh. Maka itu dibenarkan oleh agama. Tapi kita letak di bawah sampai atas dengan kaki orang lalu lalang. Faham? Itu dilarang oleh agama. Kerana diletak pada bawah begitu seolah-olah merendah-rendah, tidak memuliakan ayat-ayat yang mulia. Faham? Jadi nak letak di kereta, dia letak kat pelik belakang. Tak boleh kat orang letak kaki dan sebagainya. Dia letak atas cermin tinggi belakang. Orang tak sampai kaki. Hukumnya boleh. Jadi kalau letak dalam akuarium ikan, boh di bawah, tutup dengan tahi ikan apa semua, tak boleh. Kerana tidak nampak menghormati ayat Quran. Dia letak tempat yang tinggi, comel yang belakang nampak ayat Allah, la ilaha illallah, ikan berenang kat depan, tak ada masalah. Okey? Sekiranya tempat yang tidak nampak di situ tidak memuliakan Quran, jangan buat lagu tu. Adakah dalam solat istikharah saya boleh sebut nama orang, atau lebih baik doa secara umum tanpa sebut nama? Ikut pandamu. Nak sebut nama boleh, tak mau sebut nama boleh. Contohnya kita nak kahwin, nak bertunang, dengan laki-laki nama Deramang. Ya Allah ya Tuhanku, andainya Deramang ini elok bagiku menjadi pasanganku untuk dunia dan akhiratku, maka mudahkanlah urusan jodohku dengannya. Andainya Deramang ini tidak membaikkan aku pada dunia dan akhiratku, kalau aku berkahwin dengan dia, maka gagalkanlah usaha perkahwinan ini. Tu tak ada masalah. Kalau tak mau sebut Deramang, sebut lelaki ya. Andainya lelaki yang meminangku ini baik untuk diriku, agama dan akhiratku, duniaku begitu juga, maka jadikanlah mudah urusanku ini. Boleh, tak ada masalah. Nak sebut nama boleh, nak tak mau sebut nama. Kita ada ayah, kita nak sebut nama boleh. Tak mau sebut nama. Tak mau sebut nama. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kesembuhanmu ke atas ayahku yang sedang sakit. Boleh? Nak sebut nama. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah ayahku Deramang bin Yusof yang sedang berada di hospital. Sebut nama. Tak ada masalah sikit. Soalan seterusnya.
Mohon doakan buat Nur Sakinah binti Aliyah, semoga mudah segala urusan, tenang hati dalam menanti keputusan temuduga SPP. Semoga Allah beri kejayaan dulu temuduga, dapat jadi orang yang pendidik yang mencapai impian membanggakan mak dan abahnya. Amin ya rabbal alamin. Ni ibu kandung dia kahwin dengan ayah tiri selepas kematian bapa kandungnya. Dan macam mana aurat lelaki aurat lelaki dengan adik perempuan hasil daripada ibu kandung ayah tiri. Adakah sama seperti adik kandung? Baik. Ni laki-laki. Okey, ayah dia mati. Bila ayah ni mati, mak dia kahwin lain. Gitulah orang puang. Kalau mati suami, kahwin lain. Tak. Lepas tu orang yang setia ni laki-laki. Betul tak? Dia tak kahwin lain dah pas bila-bila. Kerana apa? Ada dah bini sekor pergi kahwin senyap-senyap. Dah. Jadi bila mak dia kahwin dengan ayah baru, dengan ni ayah tiri. Faham? Ayah tiri dengan mak dia dapat adik pula. Faham tak lagi? Dapat adik perempuan. Apa hubungan ni dengan adik perempuan daripada ayah baru? Jelas lagi soalan? Jawabnya, adik-beradik betul. Dan aurat adik-beradik lah. Baina surah wa rukbah. Pusat sampai ke lutut. Okey? Dengar baik-baik. Adik-beradik ada 4. Ingat siapa mati. Adik-beradik ada 4 jenis. Nombor 1, adik-beradik seibu sebapa. Nombor 2, adik-beradik sebapa lain ibu. Nombor 3, adik-beradik seibu lain bapa. Nombor 4, lain ibu lain bapa. Adik-beradik tiri namanya nombor 4. Nombor 4 ni saja boleh nikah, bukan mahram. 1, 2, 3 adik-beradik betul. Hak paling kuat nisbah saka, nisbah jadi wali ialah adik-beradik kandung seibu sebapa. Nombor 2 kuat, adik-beradik bapa yang sama, mak lain. Adik-beradik yang kurang kuat, hak nombor 3 dalam soalan ini, mak yang sama, ayahnya lain. 3 ni adik-beradik betul, haram nikah sampai kiamat, dak batal air semayang, boleh gendong arazek bagi sekayu. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum saya racun anjing liar hak buat kaca kotor rumah sang saya habis dengan najis? Hukumnya gini, kalau sampai memudaratkan boleh. Kalau tidak memudaratkan, tidak dibenarkan syarak. Anjing bukan sunat bunuh. Kalau babi sunat bunuh. Nabi Isa pun suruh bunuh babi kat gigi. Wa yaqtulul khinzir, kata hadis. Dan Nabi Isa turun lagi, bukan patah salib je, membunuh babi. Okey? Anjing tidak sunat bunuh, melainkan anjing yang memudaratkan manusia dengan menggigit dan mendatangkan penyakit. Jadi 2 ni popular, anjing gigi orang dan anjing gila yang bawa wabak penyakit, sunat bunuh. Kenapa? Kaedah kita ada ad-dararu yuzalu. Bila ada kemudaratan yang dibawa datang, walaupun oleh kucing sekalipun, sunat kita bunuh. Ada kucing jenis bunuh orang. Sunat kita bunuh dia. Faham lagi? Kerana memudaratkan nyawa orang. Tapi tak ada lah. Apakah hukum mandi wajib tanpa sebab? Hukumnya bid'ah. Kerana apa? Kerana Allah tak suruh. Allah kata wa in kuntum junuba fatahharu. Kalau kamu berhadas besar, hendaklah kamu mandi. Dan kalau tak hadas besar, wajib tak mandi? Tak payahlah mandi. Faham tak lagi? Kalau berhadas besar, kita mandi. Bila apa sebab mandi? Sebab mengangkat larangan-larangan yang datang dengan sebab hadas. Bila kita berhadas besar, datang larangan. Larangan semayang, larangan itu, larangan pegang Quran, larangan berhenti dalam masjid. Banyak larangan. Betul tak? Larangan-larangan ini, kita buang larangan itu dengan menunaikan satu lagi perintah Allah, ialah dengan mandi. Okay? Soalan seterusnya. Masa rakaat pertama kita baca iftitah, lepas tu Fatihah. Masuk rakaat kedua kita tak baca satu benda abuk pun. Sah tak solat kita? Tidak sah. Siapa kata tidak sah? Nabi kata. Faham? Kerana Nabi kata ke mana? La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah semayang, tidak dibaca padanya pada rakaat ummul kitab. Ummul kitab tu apa? Surah Al-Fatihah. Okey?
Dah ingat pun tak sah juga. Dia teringat lepas makan nasi, tadi semayang Zuhur tak baca Fatihah. Oh, rupanya. Faham? Tidak sah lah. Cuma bila tersalah, terlupa, tidak berdosa. Okey? Imam baca kunut, kita tak baca, sah tak semayang kita? Sah. Dengar baik-baik, kata Imam Syafi'i, sunat baca kunut pada rakaat yang kedua solat subuh setiap hari selepas daripada rakaat sebelum turun kepada sujud. Apa ni? Sunat saja. Makna siapa yang sengaja meninggalkan kunut, sah semayangnya. Faman tarakahu amda sahhat salatuhu. Siapa yang sengaja tak baca kunut, sengaja tak baca, sah juga semayangnya. Siapa yang baca kunut, dia dapat dua kelebihan. Satu, dia menunaikan sunnah Nabi. Yang kedua, doa dia akan dimakbulkan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Kan doa-doa yang baik dah. Soalan seterusnya, sebagai makmum, perlu tak kita perhati bacaan imam dalam semayang subuh, maghrib dan isyak? Baik. Semayang subuh, maghrib, isyak, semayang kuat, baca kuat. Semayang jahar. Apa yang baca kuat? Dua saja. Fatihah dan surah. Yang lain tak ada kaitan. Okey? Ingat kalau sebut semayang baca kuat, semayang baca perlahan, iaitu Fatihah dan surah saja. Jangan masuk benda lain. Okey? Maka bila imam subuh, imam maghrib, imam isya kan baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kita ni perhati tak bacaan imam? Ya, sunat kita perhati makna bacaan tadi. Faham lagi? Apa maksudnya? Supaya kita menghayati bacaan-bacaan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh imam. Ada khusyuk di dalam semayang. Faham? Jangan ada koyak. Tu imam dia baca surah, kita koyak. Apa ni dah lagi sogo dengan bini kau dah. Ada koyak. Perhati lah, perhati. Perhati itu yang disuruh. Tadabbur bacaan imam. Bila imam baca perlahan, kita tidak dengar, kita tadabbur, perhati bacaan kita sendiri. Ingat, tadabbur, perhati yang dilarang syarak. Ada tak? Mana? Jenis kalau dia semayang, dia akan perhati bacaan tu imam. Perhati ke mana? Nak cari salah. Ada tak nyakit gitu? Ada tak? Ada. Biasa tu orang mengaji tajwid. Biasa orang main hukum Quran. Faham? Dia belajar tu bagus, belajar tajwid. Faham? Tapi syaitan masuk, cocoh dia. Syaitan cocoh dia kata, "Syekh, mula ni yang aling dah. Bab qiraat, bab hukum tajwid itu gini. Dah, mu jangan lock saja tu imam tu. Melengok molek baca tak kena, letak selalu." Faham? Waktu ramai orang dia sudah jadi alim, tapi ilmu la yang ilmu dia tidak berguna, menyebabkan dia jauh daripada Allah. Dia duduk pergi semayang, duduk perhati bacaan imam. Lepas tu duduk kondeng kedai kopi. Tok imam ni ber tu Fatihah. Tok imam tu dak kena sing, dak nipis. Hak tu berani sangat sok. Faham? Tok bila tu dak tutup mulut ber. Jadi syaitan. Faham? Ada juga ilmu banyak jadi syaitan. Faham? Jangan duk perhati nak perendah imam, nak perendah bila. Faham lagi? Mutuk guru hebat lagu mana pun pergi untuk mengimarahkan masjid. Jangan. Sebab kita duk perhati ingat, akhir-akhirnya kita duk berasa kita saja betul. Faham? Boleh tak semayang guna mazhab lain? Boleh. Asalkan mazhab mu'tabar. Mu'tabar yang mana? Yang sahih. Jangan ikut mazhab mengarut-mengarut. Faham lagi? Mazhab mu'tabar, mazhab yang diikut oleh ulama-ulama seluruh dunia. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, itu mu'tabar lah. Faham lagi? Semua ni mu'tabar, maknanya dipakai, diterima. Nampak? Kerana telah diperiksa, dikaji oleh orang seluruh dunia. Sumber-sumber mereka, istilah mereka, sandaran dalil mereka adalah benar belaka. Betul tak?
Jadi kalau jangan kita kata semayang mazhab Syafi'i je, betul, mazhab lain tak betul, dah boleh lah. Kita dah belajar mazhab Syafi'i lama dah, kita ikut mazhab Syafi'i. Nah, orang Morocco, orang Tunisia, orang Libya, orang Algeria, dia guna mazhab Maliki. Nah, orang Saudi, orang Yaman, orang Oman, orang Kuwait, orang Bahrain, orang Dubai, dia guna mazhab Hanbali. Nah, orang Pakistan, orang India, ada sebahagian orang Iraq, sebahagian orang Syria, ada orang India, ya, dia guna mazhab Hanafi. Semua tu betul berlaku. Wa Syafi'i wa Malikum wa Nu'manu wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyanu wa gharuhum min sa'iril a'imah alal huda wal ikhtilafur rahmah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan bin Uyainah, dan semua imam-imam besar yang mu'tabar daripada imam-imam mazhab betul berlaku. Dan perselisihan mereka itu rahmat bagi kita orang ramai yang jahil-jahil ini. Soalan seterusnya, apakah hukum bergerak lebih dari 3 kali? Sebab saya tengok ada orang Arab sangat pelik pergerakannya. Kalau pergerakan lebih daripada 3 kali, apa dia? Anggota berat, batal semayang. Kerana apa? Kerana pergerakan yang banyak itu merubah rupa orang yang sedang semayang. Jadi anggota ringan tak ada masalah. Contoh, melangkah berkali-kali. Semayang apa kalau berjalan lagu tu? Kita tengok di Mekah, orang Arab bukan semua, hok jahil-jahil. Tengah-tengah mayang, ambil lipat belakang, jalan. Cu pergi depan tu, letak lipat, sambung balik dah. Pokok balik dah. Faham? Dia kira-kira hal dia saja. Kita tak ikut. Kita bukan nak ikut Arab, kita nak ikut ulama. Faham? Dalam Quran kata fasalu ahla zikri, hendaklah kamu ikut ulama. Nampak? Bukan fasalul araba, hendaklah kamu ikut Arab, dak ikut ulama. Walaupun dia Bangla kali pun, dia ulama, kita ikut dia. Walau dia Kongo, Afrika, dia ulama, kita ikut dia. Walaupun dia Vietnam kali pun, dia ulama, kita ikut dia. Tapi dah kalau Arab jahil, kita tak ikut. Faham lagi? Tengok ni Arab, tengok kalau sembahyang Mekah, hidup belah kita tengok rokok ni. Cakap mulai ada tengok bayang. Lagi. Bayang dia lagu tu. Nabi kata dah, inna hazihi salat yasluhu fi syai'un min kalamina. Semayang ini tak patut masuk campur percakapan sesama manusia. Faham? Ada? Nak pakai Nabi ke nak ikut Arab tu? Kita mulai ada mazhab Syafi'i duduk sini. Syafi'i tu bukan orang Telembau. Orang Arab, anak-anak Nabi. Faham? Tak susah bukan kita ikut Imam Syafi'i. Haji Syafi'i, orang Sungai Tong, Imam Syafi'i, orang Mekah. Faham lagi? Ngaji Madinah. Ni duduk diam tangan ni. Siapa asyhadu alla ilaha illallah, dia pergi Mekah buat umrah. Datang Arab mana duduk belah pusing. Kau pusing. Dia pun tengok lah. Baru aku tahu. Kena pusing rupanya. Faham lagi? Dia tinggal terus dia ngaji 30 tahun. Dia balik gini wak, ngadang baru. Faham ni? Padahal dia ingat agak ngisak agak tu. Faham lagi? Bukan agak ngaji, ngisak dadah. Pening kepala. Apakah hukum ambil wuduk tapi tak baca doa lepas wuduk? Wuduk kita sah, tapi kurang fadilat. Kerana Nabi kata, berdoalah selepas berwuduk. Antara mustajab, lepas berwuduk. Allah menja'alni minal mutawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Contoh, ya Allah jadikan aku orang yang banyak bertaubat, jadikan aku orang yang bersih. Jadi kita pun sengaja tidak berdoa, makruh kata ulama, tapi tidak berdosa dan wuduk kita sudah sah. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah maksud ibu tumpang? Apakah anak yang dilahirkan seorang ibu tumpang ikut menjadi mahram kepada ibu yang melahirkan itu? Dan kerana asal DNA asal bayi itu daripada ibu yang lain. Baik. Maksud ibu tumpang ini ialah dia hanya menumpangkan rahimnya saja. Faham lagi? Sedangkan anak itu daripada telur perempuan yang lain. Faham? Disenyawakan dengan mani suami yang lain. Bila bila apa bendanya ada percantuman benih dibenarkan oleh Allah berlaku, lalu disuntik kembali dalam rahim ibu tumpang. Hukumnya dia tidak ada nasab dengan anak itu.
Faham? Di nasab ini daripada darah daging. Kita dengan ayah kita daripada mani ayah. Kita dengan mak kita daripada telur dalam ovary. Faham ni? Kalau tumpang tidak ada kena dengan keturunan. Sebab tu bayi tu ibu tumpang dikira zina. Dosa besar. Faham? Dia kaedah mendapatkan bayi di luar rahim adalah 8 kaedah atau 9 kaedah. Okey? Ada 2 saja yang halal. Yang lebihnya haram. 2 kaedah yang halal ni, yang pertama diambil mani suami, kemudian diambil telur daripada ovary isterinya yang sah, dicantumkan di dalam makmal dengan izin Allah bercantum, disuntik kembali pencantuman benih tadi ke dalam rahim isterinya yang halal. Ini cara yang pertama, halal, anaknya betul, binnya sahih, makan saka. Yang kedua, diambil mani ayah suami yang halal menggunakan alat, ditembak atau disuntik terus ke dalam rahim isterinya yang sah. Faham? Daripada mani suami yang sah tadi dicantum di luar dalam luar rahim, dalam makmal. Dah bercantum baru suntik balik. Yang kedua ni ambil mani suami yang halal terus ditembak menggunakan alat ke dalam rahim. Jika Allah izin bercantum, Allah dah izin dah bercantum juga. Faham? Maka mengandunglah dia. Hukumnya 2 saja ni cara halal bin ayah maknya yang sahih. 7 lagi cara yang lain termasuk ibu tumpang tadi adalah haram, dosa besar dan tidak bersambung nasabnya. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum membuat stiker muka orang? Dia tengok muka orang, dia buat kawan dia buat stiker. Hukumnya haruslah. Mana? Kalau benda itu baik. Nah, tapi dibuat muka jadi penjenayah, jadi apa? Hukumnya haram. Okey? Macam dia gelar kawan dia dengan gelar orang yang baik. Wahai lelaki yang budiman. Padahal kawan dia ada nama dah Ismail, dah orang Ismail. Wahai sahabatku yang budiman. Dia gelar budiman, hukumnya harus. Nampak? Tapi dia gelar yang huduh haram. Wahai sahabatku yang bangang. Haram kerana mengaibkan orang. Faham? Soalan seterusnya. Cuba terangkan takbiratul ihram yang betul, sebab kawan saya takbir buat main-main saja. Lagi boleh ya ke bawah dalam sembahyang bunyi seh gitu macam ular. Tidak boleh. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah qala Allahu akbar. Kata Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, adalah Nabi bila dah sudah qiyam nak mulakan solat, Nabi melapaskan Allahu akbar. Maka lain pada itu tak boleh. Faham? Allahu akbar, Allahu rahim tak boleh. Allahu latif tak boleh. Allahu rahman tak boleh. Faham? Kerana sallu kama raaitumuni usolli, semayang tapi biar sama macam aku semayang. Aku takbir Allahu akbar, muntah sono reka lain. Kalau kita tak buat Allahu akbar, kita buat bunyi ular, tidak sah. Faham? Soalan seterusnya. Kalau ada orang yang dirasuk di dalam tandas dan tak boleh tubik dari tandas, bolehkah ustaz berobat dalam tandas? Boleh. Asalnya tak boleh membaca ayat-ayat suci. Untuk repuh, untuk baca orang yang disasuk syaitan. Tapi dia tak boleh keluar, dia ceria dalam tandas, maka dilonggarkan hukum. Al-umuru iza dhaqat itasa'at. Perkara-perkara ini kalau sempit dilonggarkan sedikit hukumnya. Faham? Soalan seterusnya. Kalau kita dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj pada akhir zaman nanti, adakah kira mati syahid? Tengok cara mati. Kalau mati dizalimi, mati syahid. Faham? Kalau mus diri jalan Ya'juj Ma'juj, faham? Batu naik pokoknya jatuh 2 ekor. Faham? Bukanlah mati syahid. Soalan seterusnya. Anak sulung laki-laki tidak sah tarah, boleh tak jadi wali nikah kepada adik perempuannya yang sah tarah kerana kematian ayah dan toki? Jadi kalau abang yang laki-laki tidak sah tarah, boleh tak jadi wali kepada adik? Jawabnya, nak jadi wali ada 7 orang. Okey. Atau 6 orang. Nombor 1 ayah kandung. Nombor 2 toki kandung. Ayah kepada ayah. Faham? Nombor 3
adik-beradik seibu sebapa lelaki. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik dengan siapa? Dengan pengantin perempuan. Faham lagi? Nombor 4, adik-beradik lelaki bagi pengantin perempuan yang sebapa saja, maknya lain. Faham? Ada pun adik-beradik tak sah taraf, itu adik-beradik seibu. Kerana bila berlaku tak sah taraf, perzinaan, rogo dan sebagainya, tidak beng ayah. Nabi kata al-waladu lil firash, anak itu beng mak. Bila beng mak, hukumnya anak mak. Adik-adik dia yang lain daripada ayah yang suami mak, adik-beradik seibu. Pak bukan. Faham lagi? Adik-beradik khabar dah tadi ada 3. Yang boleh jadi wali ialah adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa mak lain saja. Adik-beradik yang ketiga, mak sama pak lain, tak boleh jadi wali. Adik-beradik pak lain mak lain, lagilah tak boleh. Okey? Soalan seterusnya. Dulu kita tinggal solat, sekarang baru kita nak ganti. Banyak mana dah tinggal tak tahulah. Kerana siapa bila kita nak ganti. Oh, jadi marah kat orang pula. Dia yang banyak tinggal solat, dia tak reti nak kira, nak marah kat orang. Jawabnya, tak tahu bilangan, wajib ganti, siapa kita rasa lebih. Bila kita rasa macam sudah lebih, boleh berhenti dah pada. Faham lagi? Okey? Sebab tidak ada bilangan yang tepat. Kalau kita tanda, senang. Nah, ada tak orang tinggal sembahyang tanda di kalender? Ada tulis di diary? Tak. Jadi bila dah insya, berasa kebanyak, ya tak? Jadi qada lah. InsyaAllah, nanti kalau kamu kata ulama, berasa dalam hati, sudah lebih dah, boleh berhenti. Kalau tak cukup juga, wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang, kata ulama. Dan kalau lebih, sepatutnya 1000 rakaat, kita qada 2000, jadi sembahyang sunat. Tidak ada yang sia-sia. Okey, sikit lagi soalan seterusnya. Mohon doakan buat ibu saya Zakimah binti Mak Using, ada di hospital. Mudah sekali urusan, Allah beri kekuatan, tabah, sabar. Semoga disembuhkan penyakit mak saya, sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Apakah hukum berlari dalam masjid niat iktikaf? Dia lari, lomba lari dalam masjid niat iktikaf. Maraton dalam masjid. Jawabnya, sebaiknya kita berhenti. Kata ulama, kalau kita berjalan, sah juga iktikaf. Kita berjalan daripada hujung ni kepada hujung ni, sah iktikaf. Kita berlari daripada depan tu imam masuk, berlari tubik ke belakang, sambil berlari niat iktikaf, sah juga. Tapi oleh kerana ada khilaf, sebahagian fuqaha kata tak boleh, sebaiknya berhenti sekurang-kurangnya sekadar subhanallah. Maka al-khuruju minal khilaf mustahab. Elok kita keluar pada khilaf, jangan niat sambil berlari. Okey? Kawan saya tidur dalam sembahyang, saya tegur, dia tak ngaku. Mana? Tak ngaku sudah, balik. Kita tegur lah, dia kata tak. Awak tidur dalam sembahyang? Tak, mana ada. Takkan nak kocoh situ. Tegur sudah, wajib tegur. Apakah hukum curi barang orang, lepas tu nak bagi balik, tak tahu dah siapa. Curi selipar orang, Masjid Ngadang Baru. Tengok comel ingat selipar, adudu. Nampak? Pijak pula bunyi piek. Nak cari budak mana? Selipar budak-budak banyak ni orang tua. Payah bunyi gitu. Faham? Mu nak ada mana? Shopee tak tahu. Faham? Dia pun curi. Bila curi 3 hari menyesal. Nak pulang balik tak jumpa cari. Wajib cari tuang selipar dan waris sampai putus asa. Ni ulama kata. Wajib cari sampai putus asa. Bila dah putus asa, dah usaha tak jumpa juga, barulah nilainya kita sedekahkan kepada masjid dan orang ramai yang miskin, orang susah. Niatnya sebagai pembayar balik harta orang yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah jadikan hatinya lembut dan maafkan kita di padang mahsyar nanti. Ada soalan lisan tak? Siapa nak tanya?
Semayang sunat ke semayang wajib? Semayang sunat atas kerusi. Semayang sunat atas kerusi. Boleh? Sujud. Boleh tak sujud? Tak sujud. Kena sujud lah. Dia semayang atas kerusi itu bukan pasal tak dia sujud. Pasal tak dia berdiri. Fa'il lam tastati' faqa'idah. Kalau kamu tidak mampu, maka duduk. Tak mampu apa? Tengok syarah hadis, apa yang kamu tak mampu? Tak mampu berdiri. Adamul istita'ah lil qiyam. Tidak ada kemampuan berdiri. Faqa'idah, baru duduk. Bila duduk, tak mampu nak sujud, baru isyarat. Faham lagi? Jadi yang masalahnya sebenarnya pada masa sembahyang sunat ini, masalah berdiri dengan duduk saja. Yang lain kita kena buat. Faham lagi? Lagi soalan. Segi. Kan biasanya orang sembahyang kata tak buat kaki. Kali tu kau guna kaki macam ni. Sebab apa tu kau? Macam yang sakit kaki. Sakit harus sengaja makruh. Okey? Kerana Nabi tunjuk contoh tu. Nampak? Macam orang tangan kudung. Nabi akak tangan. Nampak? Warafa yadahi hadal mankibai. Nabi akak dua tangan. Sampai akak telinga tangan. Dan kalau orang kudung, dia nak akak mana? Di tangan kudung. Tak boleh akak. Dah tu? Dah ikut Nabi. Koda-koda je lah. Faham? Orang cacat cara cacat. Orang kurang cara kurang. Nak? Ada lagi soalan? Ya. Tubik. Nabi yang dia. Kita nak masuk, orang dah rapatkan. Undur semula. Tak ada masalah. Kita nak melangkah, depan kosong. Orang depan ketuk. Mok, ketuk pun mok. Kita baru nak melangkah, orang di kanan dia rapat dah. Kita masuk semula, ada masalah. Yang jadi masalah bila kita tubik nak masuk, orang depan rapat. Orang belakang pula masuk kat kita. Faham? Duk amusyakau situ. Itu baru masalah. Derah nak masuk tu. Sebab tu bila orang depan pergi ke depan, jangan masuk lagi. Takut dia berundur. Faham lagi? Selesai dah hidup situ, baru kita masuk. Nampak? Lagi soalan? Tak ada lah. Belakang. Assalamualaikum wa ala ibadika sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadika sholihin. Boleh? Tak rasuk makna? Ya. Kalau kita tersalah pada sekurang-kurang rukun, kena ulang balik. Sebab tu tahiyat akhir dia ada pendek, dia ada panjang. Yang pendek tu jangan kurang. At-tahiyyatu lillah tu paling pendek. Nampak? Tapi tiba-tiba tu lillah saja, tidak sah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Nampak? Hak tu bacaan lapang yang panjang. Hadis yang pendek at-tahiyyatu lillah. Jadi kalau kita tinggal hak lain, kita ada hak sah lagi. At-tahiyyatu lillah, sah lagi. Tapi kalau maksud awak tinggal sampai yang tidak ada riwayat dalam hadis menyebab yang mengatakan sah, itu tidak betul. Wallahu alam. Terima kasih. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.